Jangan lari. Ada warga emas dah lari, Cik Wati. Satu kereta wadah plate number JGK 789 yang dilaporkan hilang telah ditemui. Arif, Korang ke mana? Cari Haji Dola lah. Haji Dola lagi mana? Abang Dola hilang. Hilang? Wati rasa Wati dah jumpa ayah, Mak. Ini apa hal, Syirah? Sebenarnya Cik Wati suruh saya sampaikan pesanan kat doktor. Dia suruh doktor balik sekarang. Kalau doktor tak balik, dia pecat. Haji! Haji Dola! Kalau begitu, kita pecah dua. Macam mana? Tak boleh, Pakcik. Kalau kita nak berpecah, kita kena ramai, Pakcik. Bunian ni senang perdayakan kita kalau kita sikit. Bunian. Betapa malunya Wati kalau semua orang tahu. Ya, ayah Wati sendiri tinggal dekat rumah. Semua orang tua yang Wati jaga tu, Mak. Bayangkan perasaan Wati. Macam mana, Doktor? Dah ada buat keputusan ke tak? Takkanlah saya nak mengalah dengan perempuan yang ego macam Cik Wati tu. Tapi doktor, dia tu kan bos kita. Bos ke? Apa ke? Bukan dia yang bagi rezeki kat kita, Syirah. Habis sekarang macam mana? Doktor tetap dengan keputusan doktor? Mengalah je lah doktor. Takkan pasal perkara ni kita nak berpecah belah. Saya rasa apa Syirah cakap betul, Doktor. Doktor balik je lah. Doktor tak perlu risau pasal ni. Serah je hal ni pada kita orang. Tak. Saya takkan mengalah dan saya tetap dengan keputusan saya. Tak apalah. Korang teruskan dengan cara korang. Saya dengan cara saya. Kita sama-sama cari. Assalamualaikum. Ego seorang lelaki. Tak semua lelaki macam tu lah. Jadi kau nak cakap kat aku, kau ni baik sangat lah. Dah. Jadi sekarang apa plan kita ni? Sekarang, kau rasa dalam pekan ni ada berapa biji hotel? Entah. Dan dalam pekan berikutnya ada berapa pula? Jom. Jomlah. Jom kita gerak. Main. Itu Haji Dola. Abang Haji. Saya dah jumpa. Jumpa? Abang Haji. Abang Haji pergi mana? Tepi sungai, Pak Cik. Sungai? Iya, kat sungai katanya. Buat apa kat sungai pula Haji ni? Tak apalah, yang penting Haji dah balik. Tuan, janganlah pegang sangat. Malu kat dia orang. Tak apa lagi. Dalam darurat tak apa, dalam darurat. Tuan ni memang kena makan rimau. Pelan. Jom. Allah Akbar. Dia dah lesu ni nampak ni. Lama sangat berjalan makan tak. Aduh. Main. Papa. Dah. Cik Wati. Ada apa, Mat? Ni Cik Wati. Malam tadi ada sesuatu yang dah berlaku. Apa lagi ni, Mat? Ada penghuni yang cuba nak lari lagi ke? Hah? Siapa?
Oh, Cik. Oh, pakcik nak lari ya. Lepaskan aku lah! Lepaskan aku! Kenapa pakcik nak larikan diri? Pakcik tak kesian ke kami ni? Cukup-cukuplah 4 orang yang dah larikan diri itu. Itu pun dah cukup buat kami ni susah hati, pakcik. Pakcik cuma nak cari makanan je. Bukan nak lari jauh macam dia orang tu. Kenapa dengan makanan kat sini, pakcik? Makanan kat sini semuanya tak sedap. Pakcik tu kan sakit. Kalau pakcik dah sihat nanti, bolehlah kami bagi makan yang sedap-sedap, ya? Pakcik ni dah tua. Tak lama lagi nak mati. Sakit pakcik dia tak ada ubatnya. Jadi biarlah pakcik dapat apa yang pakcik nak dalam hidup pakcik sebelum pakcik mati. Kalau hajat pakcik tak tercapai, alamat mati kataklah pakcik ni. Kalau pakcik sendiri dah cakap macam tu, saya nak tolong macam mana lagi? Tapi tak apa, pakcik. Saya akan tetap usahakan penuhi permintaan pakcik tu, ya? Cik Wati memang tak dapat membantu kami. Cik Wati memang tak pandai jaga hati kami. Dr. Lutfi saja yang pandai jaga hati kami. Mat, pastikan tempat ni berkunci 24 jam. Baik, Cik Wati. Kau nak cari kat semua hotel ke? Ha. Kau tak rasa ke melambatkan kita? Kena buat macam ni. Kita kena check satu-satu. Kalau tak macam mana nak jumpa diorang? Diorang tu bukannya ada duit pun. Macam mana diorang nak duduk hotel? Aku tahu, tapi pada mulanya je. Lepas diorang keluarkan duit SB diorang dekat pejabat pos Kuala Kubur tu, diorang sekarang ada duit dah. Aku tak rasa. Tak apalah. Kau jangan fikir dah pasal tu. Kita berhenti dulu. Saya makan. Lapar. Tengok warung-warung yang ada. Oh ni, ada tom yum. Tutup. Nafsu makan. Makanlah, Pakcik. Saya seorang je kan makan. Yang lain tak sama-sama. Tak apalah. Pakcik makanlah. Kami semua dah makan. Betul ke lepas ni semua nak gerak balik? Betul, Cik Syum. Kalau nak ikutkan kami ni hendakkan Tuan Haji Dolan ni supaya berehat dulu. Yang pentingnya, matlamat kita tu diutamakan. Lagipun dalam kereta nanti saya boleh berehat. Yang bawa kereta, Syarif. Lah, duduklah sini sehari dua lagi. Tak apa. Betul tak, Mak? Ya, apa salahnya? Saya pun belum puas lagi berbual dengan Kak Eto ni, penyanyi kesayangan saya tu. Tak apalah, Sum. Ada masa, ada umur panjang, kami datang dah ziarah. Datang ya, jangan tak datang.
Temah, Ya. kenapa buat seorang-seorang kerja ni? Tak minta tolong kat salah seorang staf yang ada? Alah, diorang semua sibuk. Tak apalah. Buat sementara je ni. Tak apa, saya tolong ya. Tak payah Cik Wati. Kerja ni tak sesuai untuk Cik Wati. Mak Temah ni, saya pun perempuan juga. Mak Temah, saya nak tanya sikit ni. Katalah Mak Temah tak pernah berjumpa dengan ayah kandung Mak Temah seumur hidup. Satu hari Mak Temah berjumpa dengan dia. Tapi dia ni bekas penjenayah. Macam mana? Mak Temah boleh terima dia tak? Dah namanya ayah. Buruk ke, baik ke, ayah kita. Kenalah kita terima. Tapi kalau dengan menerima dia masa tu boleh menjejaskan masa depan kita? Contohnya? Contohnya, ialah dengan menerima dia, kita mendapat malu. Lepas tu, teman lelaki yang bakal jadikan teman hidup, tiba-tiba berubah hati bila dengar berita tu. Orang macam tu bukan mencintai kita. Sebab kalau kita mencintai seseorang, kita kena terima dia seadanya. Cik Wati, carilah orang yang mencintai kita kerana kita adalah kita. Bukan mencintai kita kerana siapa diri kita. Terima kasih, Mak Temah. Kenapa tak makan? Tak sedap ke? Entahlah. Aku tak ada selera lah nak makan. Kenapa pasal? Yelah. Kau tak rasa ke kita ni buat kerja sia-sia? Aku tak rasa kita buat kerja sia-sia. Kita dibayar gaji untuk buat kerja ni. Lagipun yang paling penting, sekarang kita dalam misi untuk mencari balik kereta kita. Kereta kita? Aku cakap kereta kita. Aku tak cakap kereta aku. Sejak bila kau rasa apa milik kau tu milik kita bersama? Dah lah, kau jangan merepek lah, Zira. Kau makan je lah. Cepatlah. Nanti dah habis makan, kita pergi sambung cari diorang balik. Terima kasih. Jumpa lagi semua ya. Pakcik. Ya, baik. Hati-hati Pakcik ya. InsyaAllah. Ada masa jangan lupa datang ya, Kak Eton. InsyaAllah, Som. Dah lah tu, Mak. Tak payah nak sedih-sedih sangatlah. Som jadi baik-baik ya. Pakcik, jangan lupa isi minyak kat pekan tu nanti. InsyaAllah. Akak jalan dulu ya. Ya, hati-hati, Kak. Jumpa lagi semua. InsyaAllah. Baik. Lagi. Kita nak mulakan dengan hotel mana dulu? Mengikut kata orang kat restoran tadi, dia kata kat Pekan ni ada 3 je hotel murah dan tak ada hotel yang mahal. Jadi tolak yang kita tinggal tu, tinggal lagi 2. Alah, setakat maklumat macam tu aku pun boleh dapat. Sekurang-kurangnya aku dah dapat maklumat ni. Yelah. Entahlah, saya keliru agaknya. Ataupun sebenarnya saya ini takut nak berhadapan dengan kenyataan. Apa kata Mak Cik Wati? Mak, kalau boleh, tak nak saya berjumpa dengan ayah sebenarnya. Cik Wati serius ke dengan Dr. Lufi? Entahlah, Mak Temah. Itu pun satu hal lagi. Saya keliru. Entahlah. Kalau Mak Temah nasihat,
Cik Wati lebih baik utamakan ayah Cik Wati yang berada depan mata Cik Wati sementara dia masih ada. Tapi kalau Lutfi boleh berubah hati semata-mata hal ayah saya tu? Mak Temah yakin Dr. Lutfi bukan jenis orang macam tu. Mak Temah kenal sangat Dr. Lutfi macam mana. Tawakallah pada Allah. InsyaAllah kalau ada jodoh Cik Wati, pasti akan dapat bersama dengannya. Kalau tidak, pasti akan dapat lebih baik dari itu. Everybody's here with me. We got no camera to see. Tunggu sekejap. Biar aku pergi cek kat dalam. Hai. Hai, selamat datang Encik. Nak bilik ke? Tak, Cik. Saya sebenarnya nak tumpang tanya. Ada tak 4 orang tua datang sini sewa bilik? Rasa je macam tak ada. Kenapa Encik? Tak apalah kalau tak ada. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Tak ada. Tak apalah. Kita pergi tengok dekat hotel satu lagi kat sebelah sana. Tak ada Okey, tak apa. Terima kasih. Ada tak? Tak ada. Aku dah kata dah, buang masa je datang sini. Kan lagi elok kalau kita terus ke Tasik Temenggur tu. Tapi Syirah, hati aku berat kata diorang masih ada lagi kat pekan ni. Percayalah cakap engkau, sikit-sikit nak ikut cakap engkau. Bukannya betul pun. Kali ni percayalah cakap aku. Aku rasa diorang mesti ada kat sini ni lagi. Aku rasa kan Dr. Lutfi tu pun dah sampai sana tau. Tanta ada dada dengan dorang dah. Okeylah. Jom kita pergi. Mana? Okeylah. Okey, kalau macam tu. Tu bukan kereta aku ke tu? Oh, alamak. Aku rasa kau ada buat salah, Sarip. Apalah kau ni? Ke situ pula. Tak adalah. Apa yang aku faham, orang yang buat salah saja yang selalu takut bila dengar nama polis. Kau jangan tuduh-tuduh lah, Man. Tak baik tuduh-tuduh, berdosa.
Takkanlah Sarip nak buat benda-benda tak elok. Kita ni semua dah tua lah. Okey. Tapi kalau aku tahu... Kalau tahu, kau nak bunuh aku? Apa cakap bunuh-bunuh ni? Dah lah tu. Kita ni sekarang ni cuba fikirkan perancangan kita. Kita dah jauh dah ni. Itu kan lebih baik. Aduh. Apa ni? Kau dah gila Mulut jaga sikit. Siapa gila? Kau lah. Nak keluar tengok-tengok lah dulu. Habis kereta aku. Mana aku tahu kau nak park belakang kereta aku? Kau cuba tengok muka aku. Mata aku kat depan, bukan kat belakang lah. Habis ni macam mana ni? Ni siapa nak ganti ni? Azul, diorang tu dah makin jauh dah tu. Aku rasa kau cepat settle lah semua ni. Aku tak nak bayar ni. Bukan salah aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, aku memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Permudahkanlah segala urusanku. Lindungilah Makcik Zaitun, Haji Dolah, Pakcik Azman, Pakcik Sarif dari segala malapetaka dan bencana, ya Allah. Temukanlah aku dengan mereka, ya Allah. Amin. 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 Pasrah dan reda akan insani. Waktu hidup di dunia, janganlah leka terpesona oleh jaring segala kepalsuan. Cik Wati, Ya, Pakcik. boleh kita bercakap sekejap? Boleh, Pakcik. Hal apa tu? Boleh kita duduk dan bercakap di tempat lain? Saya banyak nak bercakap dengan Wati. Kalau macam tu, kita ke sana, ya? Jom. Ini je yang aku ada. Berapa ni? Kau kira lah sini. Kau tak pergi sekolah ke? Kau ni mulut bau longkang betul lah kau. 50 je. Habis tu kau nak berapa? 1,000, 2,000, 3,000? Nak ganti ni pun tak cukup. Brother, ini motor buruk je lah, brother. Kalau setakat plastik ni, brother, potong zinc rumah boleh buat lah benda ni. Buruk-buruk pun aku ada juga motor. Kau pun ada bawa kereta awet. Kau asam lah. Aku dah bayar ni dah kira baik dah, kau tahu tak? Dah. Jom. Diorang pun dah makin jauh dah. Jomlah. Cepat. Aku nasib baik awet ni selamatkan kau. Belah lah. Alah, RM50 pun nak kecoh. Belah lah. Pakcik nak minta maaf pasal berkasar dengan Cik Wati tadi. Tak apalah, Pakcik. Sebenarnya Pakcik tak ada niat pun nak. Pakcik, saya faham. Yalah, mungkin saya ni tak selembut Dr. Lutfi. Yalah, semua penghuni lebih mesra dengan dia, lebih sayang pada dia, kan? Bukan macam tu maksud Pakcik.
Cik Wati pun selama ni baik pada kami. Kami suka duduk di sini. Kalau semua suka, semuanya okey, kenapa masih ada yang cuba lari daripada sini ya Pakcik? Mungkin ini cuma satu salah faham saja. Dia orang lari bermakna bukan dia tak suka. Tapi Pakcik Salman sendiri pun pernah cuba untuk lari kan? Kami ni dah tua, Cik Wati. Susah orang nak faham apa yang ada dalam hati kami. Kadang-kadang kami sendiri pun tak faham apa kami ni di penghujung usia ni. Pakcik, kami di Rumah Cahaya ni cuba sedaya upaya berikan yang terbaik untuk setiap penghuni. Tapi Pakcik kena faham, tak setiap permintaan tu kami boleh tunaikan. Itu Pakcik faham. Boleh tak Pakcik minta sesuatu? Apa tu Pakcik? Boleh tak Cik Wati bawa Pakcik keluar dan belanja Pakcik makan? Sebenarnya Pakcik, saya ni ada banyak kerja yang lebih penting. Saya minta diri dulu. Yes. Tak berjaya lagi rancangan aku. Kita dah sampai rumah Allah ni. Mari kita solat sama. Kau pergilah. Kau ni bila nak terbuka hati kau sembahyang ni? Kau tak takut mati ke? Kau pergilah solat. Kubur dengan asing-asing. Man, dah lah. Mari kita masuk. Okey, mari. Rep, kita orang susahlah pergi dia dulu, hari ni. Okey Syirah. Kau tengok kok dia ada berhenti tepi jalan kat mana ke, warung ke, masjid ke. Kau tak nampak ke aku tengah buat apa ni? Kau ingat aku tengah tidur ke? Aku tengah tengoklah ni. Alah, tak payahlah marah. Aku cuma ingatkan je. Aku takut kita terlepas. Asal kau jugalah diorang terlepas tadi. Tadi kalau kau keluarkan kereta aku elok-elok, kau tengok belakang, tak adalah kereta aku jahanam sampai macam ni. Alah Syirah, pasal cala sikit tu kau nak kecoh sampai sekarang. Nanti aku gantilah. Itu satu hal, ada orang yang terlepas ni satu hal. Yelah, aku mengaku salah aku. Minta maaf. Habis sekarang macam mana? Nak beritahu Cik Wati tak pasal kita nampak dia orang? Bagi tahu kejap lagi je lah.
Hello. Awak kat mana tu? Penting sangat ke nak tahu? Kenapa awak tak balik lagi? Saya takkan balik selagi kerja saya tak selesai. Lutfi, kerja awak dekat sini. Baliklah ke sini. Tolonglah. Balik ke sini. Saya perlukan awak kat sini. Ada orang lagi perlukan saya. Awak faham tak? Lutfi, tolong berhenti pentingkan diri awak sendiri, boleh tak? Siapa yang lagi pentingkan diri sendiri? Saya ke awak? Saya cuma jalankan tanggungjawab saya. Kenapa awak cakap macam ni? Kenapa awak ni beria sangat nak cari diorang tu? Sedangkan diorang tu bukan mak bapak awak pun, bukan pertalian darah awak pun. Memang diorang bukan mak bapak saya. Tapi saya takkan biarkan kasih sayang seorang ibu yang telah diberi pada saya hilang macam tu saja. Awak tak pernah rasa macam mana hidup ni tanpa rasa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Awak memang tak faham. Maafkan saya. Hello. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Syira cakap dengan saya makcik tak nak makan. Ni sekarang saya bawa makanan untuk makcik. Sedap tau. Dana. Makanlah sikit, makcik. Kalau makcik tak nak makan, makcik sakit, siapa susah? Semua orang akan susah. Kenapalah semua orang tak faham? Aku nak anak aku. Aku rindukan anak aku. Saya tahu, makcik. Saya faham. Tak. Kau tak tahu. Tak ada siapa tahu. Betapa rindunya aku dengan anak aku. Makcik Zaitun, hati kita akan sakit kalau kita sentiasa meratapi rindu. Biarkan kita rasa keindahan rindu itu sendiri, supaya jiwa kita tak sakit. Saya faham. Saya faham macam mana sakitnya bila kita rindukan seseorang yang mungkin kita takkan jumpa sampai bila-bila. Bertahun dah saya rasa kehilangan, rasa kosong. Kau pernah hilang anak juga ke? Saya pun belum berkahwin lagi, makcik. Tapi apa yang saya rasa lagi dahsyat dari hilang anak. Maksud kau? Saya ni anak terbuang, makcik. Saya tak pernah rasa belayan kasih sayang seorang ibu, seorang ayah. Saya dibesarkan di rumah anak-anak yatim. Tapi alhamdulillah saya menjadi seorang manusia.
Bila saya keluar dari universiti, saya terus bertekad untuk mengabdikan diri saya kat sini. Dan semua penghuni kat sini saya anggap macam ibu dan ayah saya. Kau anggaplah aku jadi mak kau, ya? Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Jom kita solat sekali. Saya dah masuk tadi. Oh, pakcik ni tunggu siapa? Tunggu kawan. Oh, ya. Oh. Okeylah, apa? Kita masuk dululah. Ya. Kau rasa doktor balik ke tak? Entah, manalah aku tahu. Pelik tu aku. Punyalah dia tak percaya pada kita. Apa salahnya kita je pergi cari? Yelah, dia tak percayakan kau. Kau tu kau panabaran. Amboi kau ni, sejak mulut je kutuk aku, Betul apa? Kau tu kan sentiasa perasan bagus. Aku lelaki nak buat macam mana? So, kalau kau lelaki kau boleh tunjuk belagak lah. Tunjuk panas baran kau tu. Aku bukan belagak, aku bukan pandai barang, aku tegas. Kau faham tak? Tegas. Tengok tu, cakap sentiasa nak menang aja. Tegas konon. Kau tahu tak, seorang lelaki yang baik adalah lelaki yang selalu mengalah dengan orang lain tau. Terutamanya pasangan dia. Lebih-lebih lagi perempuan macam aku ni. Syirah, kau rasa kita berpasangan ke? Aduh, aku cuma bagi contoh lah. Aku tak cakap pasal kau dengan aku. Yalah, aku salah. Sorry. Tak boleh belok kanan pula. Kita pergi tengok sebelah sini dulu. Atas tak ada? Tak ada, tak ada. Tak ada, kita wajar pun tak ada. Azul! Azul! Aku rasa tu macam kereta kau je. Mana? Kat belakang tu, kat depan kedai kopi. Alah kereta aku. Asal Sarik seorangnya, mana yang lain? Cepatlah, Zul. Oi! Oi! Oi, Haji Sarik! 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 Tu. Kita kena patah balik. Zul, jangan laju sangat. Nanti kita accident lagi, Kang. Syirah, diamlah. Orang tua ni dah cabar aku ni. Panas aku. Pakcik, makcik daripada mana ni?
Kami daripada mak tua. Cik, maksudnya daripada mak orang tua saya. Bapa pun tuanya. Abang Haji, kita dah kahwin Kau benci aku? Habis, kau nak buat apa? Kalau aku tinggalkan kau kat tepi jalan ni macam mana? Apa hal pula kau nak tinggalkan aku kat tepi jalan ni? Ni kan kereta aku. Suka hati aku lah, aku tengah drive sekarang. Kau ni kan tak bebek bully orang je kau tahu tak. Aku betul-betul benci lah dengan perangai kau ni. Kau nak pergi mana tu? Syira! Tak sanggup pula dia cari kita. Dah Kak dah, dia tak akan biarkan kita. Kalau begitu, kita cabut sekarang. Cabut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10.